Saya di UK. Ini satu peluang yang baik untuk memahami tentang Al-Quran. Memang ajaib tentang kebetulan-kebetulan yang dinyatakan. Amat menakjubkan pertama kali saya didedahkan dengan topik Al-Quran dan sains. Pada pendapat saya, tajuk tersebut telah menarik perhatian saya untuk mengkaji pengetahuan Islam yang unik dan sebenarnya tidak dapat dinafikan bahawa Al-Quran adalah ciptaan Tuhan yang unik. Tuan-tuan dan puan, pelajar-pelajar sekalian, kalau umpamanya Nabi Sayyidina Abu Bakar dia yakin cerita tersebut kerana Nabi tak pernah berbohong, bermakna kita boleh yakinkan manusia zaman sekarang kepada cerita-cerita dalam Quran semuanya termasuklah Isra Mi'raj ini dengan meyakinkan manusia akan kebenaran Al-Quran yang merupakan mukjizat yang teragung yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu satu contoh. Contoh satu lagi, tuan-tuan dan puan, yang saya ingin berkongsi dengan tuan-tuan dan puan dan para pelajar di sini ialah bagaimana belajar di mihrab, dekat atas mihrab. Apa kata dia? Pada pendapat saya sebelum ini, saya ingatkan agama Islam ini suatu yang direka dan kurang pasti yang agama Islam ini betul atau tidak. Tetapi selepas mendengar ceramah cikgu, saya percaya agama Islam itu sesuatu yang betul dan membuatkan saya terpegun dan terkejut atas kebenaran dalam agama Islam dan membuatkan saya menghormati agama Islam, dan saya juga berminat untuk membaca dan mengetahui isi kandungan Al-Quran dengan dalam lagi, walaupun saya bukanlah seorang yang beragama Islam. Ini pelajar beragama Hindu daripada Politeknik Perak. Dan saya nak jelaskan dulu bagaimana nak convince orang diri kita sendiri lah tentang perkara Isra Mi'raj ini. Ini satu lagi pelajar Hindu. Setelah mengikuti ceramah, saya semakin tertarik dengan Al-Quran. Ia telah mengubah persepsi saya mengenai Al-Quran. Kini saya lebih yakin terhadap Al-Quran dan saya rasa ia adalah daripada Tuhan yang satu. Saya rasa ceramah Tuhan mampu menarik pelajar bukan Islam untuk memeluk Islam. Jadi tuan-tuan, apa relevan yang saya cerita daripada ceramah Isra Mi'raj ini? Jawabnya tuan-tuan, kalau kita yakinkan manusia kepada Isra dan Mi'raj ini, yang mana apabila seseorang itu yakin kepada peristiwa Isra Mi'raj, maka dia yakin akan apa yang diceritakan 18 kes yang Ustaz sebut itu. Antaranya dia akan mematuhi syariat Allah, dan apabila dia mematuhi syariat Allah, maka terjelmah akhlak Islam. Tuan-tuan dan puan, kita nampak bagaimana orang hendak tengok bukti. Apabila dalam perdebatan Isra Mi'raj ini ada orang yang berkata, apakah Nabi ini dibawa secara jasad ataupun secara roh? Ini menunjukkan dalam jiwa manusia nak tengok keyakinannya. Orang kata, ulama mengatakan dia adalah jasad dan roh. Subhanallazi asra bi'abdihi. Abdihi itu merujuk kepada Nabi yang juga seorang Rasul dan hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Manusia, dia bukan berjalan secara roh. Ada orang mengatakan sebab dia tak percayakan, dia kata mungkin roh saja. Dan kadang-kadang dalam ceramah-ceramah ini memang para penceramah mengatakan bahawa, ambil contoh, umpamanya semut ini nak bergerak daripada Seremban ke Kuala Lumpur Baru naik komuter. Semut tak boleh bergerak sendiri. Nak pergi ke Kuala Lumpur Baru, perjalanan daripada Seremban sampai ke Nilai, dia tak akan sampai. Tetapi bila dia masuk Kocek, seseorang yang nak pergi ke Rawang, dalam masa 2 jam dia sudah sampai Rawang. Yang saya nak tegaskan di sini, tuan-tuan dan puan, ialah masyarakat cuba menjelaskan, nak mencari keyakinan tentang peristiwa Isra Mi'raj dengan pelbagai cara. Antaranya sekarang orang minta explain bagaimana perjalanan itu boleh dijelaskan dengan sains. Saya mengatakan, tuan-tuan dan puan, para pelajar sekalian, Isra Mi'raj kita tidak boleh explain secara sains. Ia adalah sahaja. Sebab kalau kita explain dengan sains, kita akan meletakkan Allah dalam kerangka space and time. Katakanlah kalau Rasulullah SAW bergerak dengan kelajuan cahaya, memang disebutkan dalam situ, dia naik ke atas, orang cuba kira-kira, nanti sampai di mana? Planet? Sampai di galaksi.
Galaksi mana? Nanti kita akan melihat apakah Sidratul Muntaha di galaksi itu, apakah Tuhan berada di situ. Sekarang kita telah meletakkan Tuhan dalam space and time. Dan kalau kita nak menjelaskan itu, tuan-tuan, kalau kita nak menjelaskan, saintis pun ada membincangkan tentang wormholes. Siapa yang belajar physics? Wormholes. Dengan menggunakan teori relativity, Einstein, dan juga menggunakan theoretical physics. Ahli sains, ahli fisik mengatakan bahawa antara galaksi dengan galaksi ini ada wormholes, yang mana fisik, secara fizikal manusia ataupun benda objek boleh travel faster than light. Dan lepas itu dia punya wormhole itu dia boleh anytime step out dan orang lain, dan benda lain tak boleh masuk. Ini sampai begitu sekali. Einstein dan juga beberapa orang lain membincangkan tentang perkara-perkara yang disebut sebagai intergalactical travel. Tapi kita tak mahu benda itu. Sebab kalau kita gunakan kaedah ini, nanti kita akan letakkan Tuhan dalam keadaan tertakluk kepada space and time. Tak apalah. Yang perlu sekarang, tuan-tuan, bagaimana kita nak yakinkan manusia bahawa kisah itu benar. Dan apabila yakinnya manusia berkisah itu, maka dia akan mematuhi syariat Allah. Tuan-tuan, para pendengar sekalian, apa yang saya cuba ketengahkan pada masyarakat ialah membuktikan Quran itu benar. Membuktikan Quran itu benar. Umpamanya Allah Subhanahu wa taala mencabar mereka yang ragu-ragu dengan Quran. Umpamanya Allah Taala mencabar manusia dan jin untuk menghasilkan sesuatu yang serupa dengan Quran, seperti yang disebutkan dalam ayat ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظاهرا. Katakanlah kalau seluruh manusia dan jin dikumpulkan sekali untuk menghasilkan sesuatu yang serupa dengan Quran ini, mereka tidak akan dapat lakukannya walaupun mereka saling membantu antara satu sama lain. Ini dalam usaha kita nak yakinkan manusia tentang apa saja yang ada dalam Quran itu, tuan-tuan. Pelajar sekalian. Dan Allah Subhanahu wa taala juga mencabar mereka yang ragu-ragu dengan Quran, umpamanya dalam ayat 23, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala 'abdina fa'tu bi suratin min mislihi wad'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum shadiqin. Kalau kamu ragu-ragu dengan apa yang telah kami turunkan kepada hamba kami, datangkan satu surah yang serupa dengannya. Panggillah pembantu-pembantu kamu selain daripada Allah kalau kamu orang-orang yang benar. Tuan-tuan, walaupun Allah Subhanahu wa taala mencabar manusia, tetapi orang masih berusaha untuk membuat dan menjawab cabaran Allah, seperti sekumpulan padri daripada negara Arab yang menghasilkan Quran palsu ini. Ini Quran palsu. Dan dalam Quran palsu ini, orang yang menulis itu mendabik-dabik mengatakan mereka telah berjaya menyaingi Quran. Bila ini berlaku, tuan-tuan, orang-orang Islam rasa marah, rasa tersentak dan sebagainya, sehingga menyebabkan suatu artikel dalam mingguan Malaysia menyatakan bahawa ada imam di masjid di New York rasa marah dengan penerbitan Quran palsu ini. Dan ini perkara-perkara yang disebutkan di dalam Quran palsu tersebut, dan ini penulisnya, dan ini surah-surah dia. Ada 77 surah, dan ini bilangan ayatnya, bilangan ayatnya sedikit-sedikit, tak banyak. Yang paling banyak penting